Hello, hi guys. Welcome back to my YouTube channel, Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so Nisa dah buat video ni lama dah sebenarnya. Cumanya tak sure kenapa ramai lagi yang tak tahu tentang kewujudan games ni ataupun ramai dah melupakan games ni. So, Nisa memang sangat-sangat suka nak main games 2048 ataupun 2048. Yang dulu-dulu kita selalu main. Tapi kali ni kita main dan kita dapatkan duit. Okay. Sebelum Nisa nak tunjukkan dekat korang, Nisa nak bagi tahu dekat sini cara-cara lain untuk nak dapatkan points. Points ni, kejap Nisa tunjuk. Points ni akan convert kepada ni lah USD ni. So, tekan je our offer. Ni selain daripada main game lah. So, kita boleh, korang boleh nampak kat sini, ada macam-macam games lain. Ada je yang Nisa ni CV baru kot. Okay. So, ada banyak lagi games yang Nisa sendiri tak cuba lagi sebab dia terlalu banyak tau. Korang boleh nampak kat sini. Terlalu banyak sampai Nisa pun ada yang terlepas. Bukan ada yang terlepas. Banyak sangat yang terlepas. Sebab dia terlalu banyak. Okay. Korang boleh nampak kat sini ada Space Adventure. Banyak. Kalau tengok ada banyak lah yang Nisa pun tak download lagi. Sebab dia terlampau banyak lah. Tapi kalau ada tu, korang boleh download juga. Gunakan link yang dekat bawah ni. Okay. Okay. So ada banyak lah. Nanti korang boleh tengok sendiri. Dekat bawah pun ada task offer. Ni korang boleh buatlah task-task dia. Dan dekat bawah ada survey. Macam yang Nisa biasa bagi tahu dekat korang. CPX Research antara survey yang paling mudah untuk korang buat lah. So, korang boleh tengok dekat sini. Ada macam-macam apps yang kita boleh cuba. Nanti Nisa nak cuba lah. Nak tengok ada a few games-games ni. Dan Nisa akan try nanti. Okay. So, macam mana kita nak keluarkan duit daripada games ni? Korang tekan je dekat button withdraw ni. Dia ada pelbagai withdrawal method tau. So, ni best provider dalam kita punya country. Kalau Nisa tak silap ada PayPal, Tashengo dengan ni ada Dana. Tapi kalau kata korang tak nak yang tiga ni, korang boleh pilih lah. Ada banyak lagi dekat bawah ni. Ada Lazada ke apa ke. Cumanya Nisa biasanya akan withdraw ke dalam PayPal account untuk apps-apps yang ni. Okay, macam mana cara kita nak dapatkan points daripada games? Tekan je kat button play now ni. Korang tekan kat situ. Before you start, to keep our apps can start. Okay, so dekat sini korang boleh nampak game earning dan sebagainya lah. Okay, so sampai 4096. Korang main je macam biasa. So, kita boleh nampak berapa dah game earnings. So, dekat sini, kejap ni saya nak tunjukkan. Dekat sini, tak, kejap. Patutnya ada. Okay. Yang your score ni bukan points lah. Points kita adalah yang dekat atas tu. Yang ada star 466. Tu adalah kita punya points yang kita boleh redeem kepada duit nantilah. Okay. Sekarang korang bosan-bosan. Games ni memang best sebenarnya sebab dia pernah
Before ni dia viral games ni. Cuma waktu tu korang tak dapat duit pun nak main. Tapi apa yang untungnya kali ni, kita ada apps ni and korang akan dibayar lah untuk games ni. Okay, kejap. Nisa akan cuba nak matikan game ni. Lepas tu kita tengok. Tak mati-mati. So Nisa buat main-main je tau sebab Nisa nak habiskan games ni cepat. Tapi nanti korang buatlah betul-betul, okay? Okay, so boleh nampak kat sini Nisa dah earn 570 star coins ataupun 0.0006 sen. So nanti korang mainlah betul-betul sebab tadi Nisa just nak tunjukkan sahaja cara untuk nak main dan macam mana nak dapatkan points. Tapi lagi satu, biasalah game semacam ni dia akan ada a few iklan lah. Tapi korang tak perlu tengok sampai habis pun. Macam sekarang ni kan Nisa boleh skipkan sahaja iklan ni. So, ya itu sahaja. So itu sahaja cara untuk kita nak dapatkan points dan macam mana untuk nak withdraw daripada games ni. So kalau korang berminat, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni, okay? And ada a few lagi apps daripada GV yang korang boleh try. Nisa pun dah letakkan juga di bawah ni. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye!